Terkejut abang saya. Kenapa? Abang, tengok je lah dulu. Ada apa ni? Tengok. Jahat betul mulut orang sekarang ni. Tengok depan ni nilai sendiri. Saya minta maaf awal-awal sebab video ni banyak mencarut. Orang kata dia makan babi. Ih, babinya. Iya, memang babi. Cuba awak tengok ni. Muka merah-merah makan babi ke? Hati kita kecewa bila orang cakap kita makan babi. Ayat tu memang saya akan ingat sampai sekarang. Hari ni lain dah. Belum apa-apa lagi dia dah menangis dalam kain tu. Sumpah kalau awak tengok nangis-nangis kat depan tu bukan sebab konten berlakon ke apa ni real. Okey, jom kita tengok. 1, 2, 3. Sekejap, saya throwback dulu. Hafal muka ni betul-betul. Tengok dekat dahi tu, tengok kat pipi tu. Memang menangis lah dia waktu ni. Tapi sekarang, kalau dulu orang cakap dia makan babi, lepas ni kita makan sukia. Nisa. Ya Allah, Masya Allah. Waktu ni dua-dua menangis. Biarlah dia orang nangis. Jom kita tengok depan ni. Perhati betul-betul video atas video bawah tu. Tak cukup putih lagi ni. Hari ini 17 Mac 2026, saya bersama Aina. Hari ni? 28 April 2026. Saya faham je apa perasaan Aina ni. Tengoklah bergenang ni mata dia. Aina ni memang satu perangai dia memang tak boleh nak tengok orang perempuan kena kutuk, kena hina. Bila brand dia dapat transform macam ni, happy lah dia. Aina menangis. Aina menangis. Sabar, jangan scroll dulu. Cuba tengok. Penat saya edit ni, penat kita kerjakan ni. Tengok depan ni ada manis-manis tu awak. Thank you juga tau sebab trust dengan Aina. Tu. Tengok signboard, jangan tengok muka dia je. Sabar, jangan gerak. Biasa part-part ni lah korang nak sikit. Dekat Aina Klinik lah kita transform muka dia. Dan kita bagi juga Aina Serum. Macam mana? Cukup bukti tak kita ni berkualiti? Tengok depan ni dulu. Nisa berjaya transform dengan Aina.